Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Saya Cikgu Suhaili binti Rani, guru matematik tambahan dari SMK Datuk Syed Omar. Hari ini saya akan membincangkan satu soalan daripada modul Kampoi Matematik Tambahan 2025. Tajuk yang dipilih daripada tingkatan 4, bab 4, iaitu tajuk indeks, set dan logaritma, dengan fokus kepada tajuk set. Seterusnya, jom kita lihat soalan. Soalan nombor 4 daripada modul Kampoi. Rajah di bawah menunjukkan trapezium ABCD. Diberi panjang AD dan BC ialah 6 tambah 4 set H dan 8 tolak 2 set H. Tinggi trapezium itu ialah separuh daripada panjang AD. Luas trapezium ABCD ialah 27 tambah 17 set H. Cari nilai H. Jadi, soalan ini memerlukan belajar untuk mencari nilai H. Sebelum kita menyelesaikan soalan ini, terlebih dahulu kita imbas semula pengetahuan sedia ada tentang trapezium. Bagi satu bentuk trapezium, kita perlu ada dua sisi yang selari. Sisi yang selari bagi gambar rajah trapezium ini ialah BC dan AD. Seterusnya, kita perlu ada ketinggian bagi trapezium. Dalam soalan sudah dinyatakan ketinggian trapezium ialah 1/2 daripada AD. AD ialah 6 tambah 4 set H. Jelas tentang gambar rajah ini. Jadi kita sudah mempunyai maklumat dua sisi selari dan satu ketinggian. Seterusnya kita lihat pula rumus luas trapezium. Rumus luas trapezium ialah 1/2 darab hasil tambah sisi selari dan darab tinggi. 1/2 darab 6 tambah 4 set H iaitu sisi AD dan 8 tolak 2 set H iaitu sisi BC. Jadi yang ni kita adalah hasil tambah sisi selari. Seterusnya, ketinggian dia ialah 1/2 darab dengan 6 tambah 4 set H. Dan kita samakan persamaan tu dengan luas yang sudah diberikan dalam soalan, iaitu 27 tambah 17 set H. Seterusnya, kita permudahkan persamaan ini dengan menghapuskan mempermudahkan 2 dibahagikan dengan 2, 14 bahagi dengan 2 dapat 7, 2 bahagi 2 dapat 1. Untuk yang ni juga kita akan buat proses yang sama, 6 bahagi 2 dapat 3, 4 bahagi 2 dapat 2. Setelah itu kita kembangkan persamaan yang ada sehingga mendapat 21 tambah 14 set H tambah 3 set H tambah 2H sama dengan 27 tambah 17 set H. Oleh kerana 14 set H tambah 3 set H, kita boleh selesaikan. Jadi nilainya ialah 17 set H. Seterusnya kita permudahkan persamaan ini sehinggalah kita mendapat 21 tambah 2H sama dengan 27. Teruskan pengiraan 2H sama dengan 6 dan akhir sekali kita akan mendapat H ialah 3. Sekian daripada saya. Terima kasih.